Assalamualaikum semua. Khabar? Waalaikumsalam. Baik. Okey, pertama kali saya nak ucapkan terima kasih pada Atomy sebab sudi jemput sebagai salah seorang speaker hari ini. Dan keduanya terima kasihlah pada semua yang hadir. Walaupun kita ni mood syawal kan, rasanya semua kot ada undangan open house hari ini. Tapi kita memilih untuk hadir hari ini kat sini dalam program Discover Atomy. Okey, saya join Atomy pada tahun 2020 masa PKP. Dan produk pertama yang saya cuba adalah skincare Absolute Cell Active. Okey, Absolute Cell Active skincare tu adalah skincare yang paling premium lah kalau dalam mall Atomy kan. So pengalaman pertama saya guna skincare tu, saya rasa sangat best lah pengalaman tu sebab dalam masa sebulan saya notice perubahan. Masa 3 bulan saya dah boleh buat testimoni perubahan daripada kulit kusam. Lepas pakai 3 bulan tu kulit jadi lively, kulit makin halus, dia punya pori-pori memang ketara sampai bukan kita pakai je kita rasa, tapi orang-orang terdekat dengan saya macam anak-anak, suami, kawan-kawan yang kita memang jumpa hari-hari, diorang boleh tegur, diorang tanya kita pakai apa. So daripada pengalaman pertama ni, saya ada trust dekat produk dan saya rasa teruja nak try produk-produk yang lain dalam mall Atomy. So tu permulaan saya jadi product lover. So hari ni saya memang betul-betul product lover. Dan disebabkan pengalaman yang best guna produk tu, saya rasa kita mudah nak berkongsi dengan orang sebab kita pakai, kita rasa kesan dia dan orang pun boleh nampak. So senang kita nak bercerita lah. So daripada product lover tu, saya rasa seronok pula nak jadi consumer, nak buat income pula kan. Okay, so before saya pergi kepada produk apa yang saya nak share hari ni, saya explain sikit, sedikit tentang Atomy lah. So Atomy ni, dia adalah mall online lah, shopping mall online. Macam kita Shopee, Lazada juga kan. Tapi ni memang brand Atomy. Okay, brand Atomy dan kita boleh beli keperluan harian lah. Keperluan harian. Tadi gambar ke? Okay, kita boleh beli keperluan harian kita dekat mall ni. Produk-produk seperti suplemen, skincare, produk penjagaan diri, berus gigi, ubat gigi, shampoo, semua tu kan. Produk rumah kita ada segala jenis deterjen, air purifier pun ada, periuk langit pun ada, makanan, curry paste, apa lagi, kopi, teh, macam-macam lagi. Pendek kata, kita boleh cari keperluan dari hujung rambut sampai hujung kaki lah dalam mall Atomy tu. Dan yang best sebab produk ni semuanya berasaskan tumbuhan, plant based Okey, dia lulus KKM, dia halal dan yang ni 2 poin penting untuk pengguna macam kita. Pembelian tu dijamin dengan 60 days money back guarantee. Pernah dengar tak mana-mana? Saya jarang dengar lah. Tak pernah. 30 days money back guarantee pun kita susah nak dengar, tapi ni 60 days money back guarantee. Dan yang lagi best, setiap pembelian tu kita akan kumpul point value. Point value ni best sebab daripada pembelian kita ni lama-lama kita kumpul, dia boleh jadi cashback. Lagi best kalau kita rajin lagi sharing-sharing kan, lagi meramaikan lagi orang yang sama-sama membeli dalam rangkaian kita, kita boleh dapat pendapatan pasif. Okey? So, Atomy dia berbeza sikit Atomy punya vision, dia nak jadi distribution hub. Dia bekerjasama dengan banyak pengeluar, tapi kerjasama terbesar adalah dengan Kolmar Korea dan juga Kylie. So, Kolmar Korea dengan Kylie bergabung menjadi Kolmar B&H. So, inilah pengeluar produk-produk Atomy yang buat R&D. Dan Atomy punya produk memang dari segi teknologi ni sangat advance tau. Nanoteknologi, radiotech, bioteknologi. So produk-produk Atomy ni sebab tu dia absolute quality, absolute price. Kita dapat beli produk yang kualiti tayangan, kualiti tertinggi pada harga terendah. Kalau kita nak bandingkan yang kualiti setanding dengannya lah. Okey? Okey, so kita cerita produk yang
saya teruskan dengan produk yang saya nak share hari ini. Hari ini saya nak share rangkaian skincare. So dalam mall Atomy dia ada banyak produk kan. Tapi yang paling saya suka adalah skincare dan juga suplemen. So hari ini saya nak cerita tentang Absolute Reset Balm dan juga Absolute Hydra Balm. Kenapa gambar lain yang keluar ni tarik? Okey, tak apa, kita tunjuk ni dulu kan. Okey, ni yang saya nak share hari ni, Reset Balm dan juga Hydra Balm. So kalau kita tengok, rupa dia lebih kurang sama je. Okay, lebih kurang sama je, macam betul lipstick kan. Okey, ni adalah sebenarnya additional skincare lah. Dia bukan skincare utama, dia additional. Tapi dia sangat best. Dia ibaratkan botox moden. Okey, dia pergi pada Absolute Reset Balm dulu dah ya. Okey, dia produk ni nampak sama kan. Dia memang banyak persamaan tapi dia ada perbezaan dia. Okey, Reset Balm ni dia ibaratkan botox moden. Okey, dia ibaratkan pemadam kerutan. Apa fungsi dia? Dia ada 3 fungsi utama. Mengurangkan kerutan, menambah keajalan kulit dan menyerikan kulit. Okey. Okey, di Korea Reset Balm, stick balm lah, jenis macam ni dia dah trending dekat Korea. Kalau siapa-siapa yang rajin tengok K-drama, ada tengok K-drama tak? Kadang-kadang kita nampak ada scene pelakon pegang stick balm macam ni, sapu dekat leher, tiba-tiba crush dia lalu sapu-sapu kan. Okey, sebab apa dia jadi trending? Sebab dia benda yang mudah. Sekarang ni kita suka benda yang mudah. Semua orang ada set skincare tak kat rumah? Ada kan? Tapi kita usung tak ke mana-mana? Tapi besar. Tak kan? Sebab kalau skincare Absolute saya aktif tu Besar. punya dah besar, punya dah berat kan? Takkanlah kita nak bawa ke HQ Atomy ni, program Discovery Atomy hari ni kan? Betul. Tapi kalau macam ni, Reset Balm, Hydra Balm ni, nak bawa tak? Nak. Senang Pocket kan? size. Sebab dia ringan, kita boleh selip. Pocket, kita boleh selip handbag kan? So, sebab dia senang, so dia jadi trending. Dan dia punya fungsi sangat bagus Okey, dia nak cerita, nak tunjukkan bagusnya dia. Kita tunjuk Atomy dah buat clinical test Okey, clinical test dengan testimoni, mana lagi bagus? Sebab kalau testimoni, contoh saya share testimoni saya, tu testimoni saya seorang. Kalau clinical test macam ni, maksudnya dia dapat pada satu yang besar kan, sekumpulan orang. dapat hasil yang sama. So kita tengok kesan terbukti secara klinikal penambahbaikan kerutan di kawasan mata. Okey, bila kita pakai 1 minggu selepas penggunaan, kerutan berkurang sebanyak 13%. Okey, ada lagi. Okey, kerutan dekat leher kita kan. Okey, kerutan leher paling dalam dekat bahagian lipat-lipat tu, selepas 1 minggu berkurang sebanyak 22%. Okey, lagi apa lagi? Okey, kesan penambahbaikan dekat lipatan nasolabial, smiling lines kita ni. So selepas 1 minggu dia berkurang sebanyak 23.3%. Okey. Apa dia Ki? Muka siapa ni teruknya? Ni kulit kita bila kita tengok bawah mikroskop. So kesan penambahbaikan dekat dahi, okey, selepas 1 minggu berkurang kerutan sebanyak 9.4%. Dan bila kita pakai Reset Balm ni, dia akan bagi kulit kita kelihatan berseri walaupun tanpa makeup. Berseri, glowing lah, okey. Kesan penambahbaikan keserian kulit, okey, selepas pakai walaupun tanpa solekan, muka akan improve sebanyak 1608%. Banyak gila Okey.
Dan kekasaran kulit kita dia akan semakin lembut sebanyak 1391%. Okey. Ni apa pula keanjalan kulit. Okey, dari segi keanjalan kulit, kulit akan meningkat sebanyak 56.27%. Banyak kan? Okey, kenapa result sangat wow? Kenapa result sangat wow? Sebab okey, dalam reset balm ni dia ada dua bahan utama, iaitu ampoule dan juga eye cream. Absolute cell active ampoule dan juga absolute cell active cream. Dua kat depan ni. Sekejap saya tunjuk. Tadi saya kata set skincare paling premium dalam Mall Atomy namanya Absolute Cell Active Skincare. Okey, set skincare tu ada 6 item. Dalam 6 item tu, 2 item yang paling powerful sebab dia bagi kesan reverse aging yang paling banyaklah berbanding item-item yang lain adalah ampoule dan juga eye cream. Dan bahan-bahan aktif dalam eye cream dan juga ampoule ni ada dalam reset balm. Okey, ada dalam reset balm. Okey. Dia mengandungi kepekatan tinggi 10,000 ppm absolute almond coat. Absolute almond coat tu bahan aktif yang teknologi almighty coat. Maksudnya dia boleh bahan aktif boleh tembus dalam kita bila kita sapu ni, dia terus pergi dekat reseptor sel-sel, dia terus hantar signal untuk bagi collagen untuk kurangkan kerutan dan tambah elasticity kulit. Okey. Okey, jom kita tengok. Tadi saya sebut bahan-bahan ampoule dan juga eye cream ni ada dalam reset balm. Apa bahan-bahan dia? Okey, bahan-bahan yang cell active almighty coat tu, dia ada Dormin, dia ada EGF, dia ada protinopin, dia ada jurasan penyampaian niacinamide. Okey, bahan-bahan ni telah dipatenkan, orang tak boleh tiru. Bahan-bahan yang ada dalam tu ada dalam reset balm ni. Macam saya bagi tahu tadi, bila kita sapu kat kulit kita, okey, dia terus pergi pada reseptor kulit, dia hantar isyarat, dia hasilkan collagen bagi kulit jadi elastik. Lepas tu okey, tu okey, selain daripada tu juga selain daripada itu juga, kita juga ada satu bahan aktif lagi, bahan aktif seperti botox, nama dia xanthan leaf. So xanthan leaf ni diekstrak daripada pokok berries. Okey, dia bahan sama seperti botox. Apa fungsi botox? Untuk mengelak pengejutan otot dan menegangkan kulit. Tapi kalau botox dia nak kena melalui suntikan kan. Tapi yang ni kita just sapu je, stick balm ni kita just sapu saja. Macam ni je. So kita dapat efek seperti botox. Okey. In vivo dah buat test, bila pakai 30 hari selama 2 kali sehari, kalau dekat mata ni berkurang kerutan sebanyak 16.3%. Okey, saya undur sikit tadi kan, apa ni? Ni fun facts lah. Bahan-bahan aktif dalam produk cell active tadi, absolute cell active skincare tadi, kalau kita nak beli skincare tu RM880. Tapi reset balm ni dia dijual bukan 100 RM59 saja. RM59 saja. Tapi dia ada bahan-bahan aktif yang kalau kita nak pakai, nak beli skincare yang original yang complete set, RM880. So rasa teruja tak nak pakai? Teruja. Kan, rasa teruja nak pakai. Sebab kita boleh pakai 7-8 kali sehari pun kita boleh pakai. Kalau set yang skincare tu yang absolute cell active tu pakai pagi, pakai malam dah lah kan. Ada panjang lagi kita punya aktiviti harian tu, tak adalah kita nak top-up. Okey. Okey, apa lagi yang ada dalam reset balm ni? Okey. Selain daripada kita ada ampoule, eye cream, kita ada xanthan leaf kan, bahan seperti botox tu, kita juga ada minyak-minyak semula jadi daripada tumbuh-tumbuhan seperti minyak
shea butter, minyak biji bunga matahari dan minyak jarak. Okey, minyak-minyak ni dia membentuk pelindung lembapan pada kulit. Okey, pelindung lembapan pada kulit. So dia elakkan lembapan tu daripada keluar dan dia mengekalkan penghidratan kulit. Ada beza penghidratan dengan lembapan. Kalau lembapan minyak dan air, kandungan minyak dan air. Kalau penghidratan air. Air dan kulit kita ni boleh tersejat. Sebab tu bila kita pergi kat cuaca panas, kita boleh sunburn, kita boleh macam kering kan, nampak kan. Tapi bila disebabkan minyak-minyak ni, dia dah bina satu high fix polymer, lapisan dekat atas tu. Jadi bukan saja dia menghalang lembapan keluar, air dan minyak tu stay kat dalam. Air pun stay kat dalam. Sebab tu kulit cantik. Okey. Dan bila kita pakai reset balm, kulit kita akan berseri-seri. Sebab kan minyak tu dia akan memberi kilatan pada kulit kita. Tapi kenapa saya cakap berseri-seri? Sebab dia ada sistem honeycomb wax matrix system ni. Dia akan buat pantulan tu ada dua jenis tau. Pantulan cerminan dan juga pantulan membaur. Kalau pantulan cerminan ni senang kita nak ingat. Kalau pantulan membaur ni ibaratkan macam lampu kristal kan. Kan dia cahaya biasa tu macam cantik sangat kan. So memang dia akan buatkan walaupun kita tanpa makeup kulit akan berseri-seri lah. Dan dia juga memberi sensasi urut pelindung lembapan. Mula saya tak faham. Tapi bila saya pakai reset balm saya faham. Bila kita sapu-sapu dan kita buat sikit teknik urutan, lepas tu kita biar kan. Sebenarnya dekat kulit kita dia macam ada rasa sensasi yang saya pun tak tahu nak explain, tapi kita akan rasa. Dia macam lembut, macam urutan yang lembut lah. So itulah sensasi urutan yang lembut. Okey. Jadi kan tadi dia ni ibaratkan botox model dan pemadam kedutan. Biasanya kedutan dekat kawasan mana? Mata, pipi, tepi mulut. Garis smilingan, leher kan. So senang kita nak apply bila-bila masa kan. Bila-bila masa sebab masa umur kita muda, remaja, memang kita tak kisah benda ni. Tapi bila umur macam saya kan, macam saya pun nak tunggu juga. Kita memang kena top up. Kita bukan pakai sekali, kita pakai banyak kali. So kita top up lagi kan. Okey, saya tunjuk demo macam mana saya pakai reset balm. Okey. Okey, bila kita pakai reset balm, jangan keluarkan tinggi sangat. Biar macam ni je, 0.5 ke 1 cm je. Sebenarnya pendek lagi pun tak apa sebab dia ni sangat lembut. Sangat lembut. So apa yang kita buat dekat bawah mata ni, okey, sapu kat bawah mata ni. Tapi tak payah banyak sangat reset balm ni sebab dia agak oily dan sticky. Lepas tu kita sapu kat sini, sini tepi mulut ni, sini. Okey, lepas tu dekat sini garisan ni, kat tengah ni. Dan kita terus macam ni. Tapi tak payah banyak-banyak sangat sebab reset balm ni dia agak sticky. Lepas tu kita buat urutan lembut. Kalau kat rumah tu kita boleh sapu kat leher kan. Urutlah daripada bawah ke atas. So bawa urut ke sini, ke belakang, sini ni kan tekan. So urutlah. Sampai merata lah, sampai kita rasa selesa. Dalam masa 30 minit, bahan yang ada dalam reset balm ni ada apa? Xanthalin, botox, ada eye cream, ada ampule, ada apa lagi? 3 minyak tu kan. Lepas tu dengan sistem matrix berstruktur saraf lebah tadi. Dia akan menegangkan kulit kita. Tunggu 30 minit. Okey? Itu dah berseri kulit. Tapi kan, okey, sekejap. Okey, dia punya bentuk apa ni packaging dia dicipta mesra alam, smart packaging. Kenapa saya kata smart packaging? Okey, bila kita dah tolak sampai habis, katalah sampai dah habis dah, kita ingat dah habis. Pusing lagi sampai bunyi ketak.
Ada. Bila bunyi ketak tu rupanya dekat bawah tu ada lagi, lebih kurang panjang ni. So kita boleh pakai sampai habis. Kita boleh pakai sampai habis. So tak rugi lah. Okay. Some skincare dia punya packaging kita tak boleh nak keluarkan habis kan. Dia tersekat lah. Yang ni kita boleh keluarkan habis. Okay. Dan dia punya bekas ni boleh recycle tak macam makanan sekitar. Recycle buat sini ke? Tak adalah, maksudnya boleh kalau kita buang benda tu boleh bahan pakai balik. Macam tu lah. Okey, so untuk siapa reset balm ni? Untuk siapa reset balm ni? Kalau saya lah reset balm ni untuk orang yang kulit kering kronik. Untuk kering biasa pun boleh. Untuk yang nak mengekalkan lembapan sentiasa sepanjang hari. Mereka yang bimbang kedutan sebab kulit kita dah start kita nak top up selalu kan. And then yang nak kulit glowing. Tapi kalau ikut pengalaman saya, kalau tanya saya kan, reset balm ni kita pakai waktu kita nak tidur atau kita pakai waktu cuaca sejuk. Sebab dia ibaratkan kita memberi intensive care untuk wrinkle dan juga elasticity kulit. Kalau tanya kan, mana lagi powerful, reset balm dengan Hydra balm? Reset balm. Sebab bila kita pakai reset balm, kulit kita instant rasa ketat tau. Rasa ketat dengan tegang. Dia lah botox modern lah kan. Kita rasa ketat dengan tegang. Tapi kalau nak pakai, okey, kalau hari yang panas, tak selesa. Tak selesa sebab melekit. Walaupun saya kulit kering, saya pun kalau hari panas saya tak keluar pakai reset balm. Tapi bila nak tidur malam, kita duduk dalam aircon ataupun bila kita bekerja memang dalam aircon, pakailah. Kalau nak pakai tebal-tebal pun tak apa. Macam tadi sebab saya kat sini saya kata tak selesa pakai tebal. Tapi kalau malam tidur saya sapu banyak. Sebab besok tu dia walaupun dia melekit, 30 minit dia meresap. Bila dia meresap kulit kita sangat cantik. Bila kita bangun tidur kita happy saya tengok orang biasanya. Cantiknya. Kan? So itulah memang best sangat reset balm. Okey, ni saya tunjuk saya pakai before and after lah. Selepas 30 minit kan. Ni pakai malam ni, pakai malam. Kalau kita tengok garisan dekat in between eyes tu, dekat smiling lines, dekat bawah mata memang nampak berkurang, betul tak? Kan? And then nampak glowing lah lepas pakai. Nak pakai tak reset balm? Siapa yang belum cuba lagi? Dah. Kim boleh berdiri dekat boleh kalau nak try lagi. Okey, so kita pergi dekat next saya nak cerita tentang Absolute Hydra Balm. Okey, Absolute Hydra Balm ni apa kelebihan dia? Dia lebih kurang macam reset balm tapi dia ada sikit beza. Okey, dia boleh melembabkan, dia punya strong point, dia melembabkan 12 lapisan kulit kita dengan collagen. Dengan collagen. Tapi sebenarnya dia ada banyak bahan lagi. Okey. Dia sama juga dari segi function lain, meningkatkan keanjalan kulit, mengurangkan kedutan. Tapi dia punya kelebihan dia lebih pada hydration. Kalau reset balm tadi dia melembab dari segi minyak dan air tu dia balance kan. Tapi Hydra Balm ni lebih pada hydration. So kita boleh top up kandungan air dalam kulit kita ni dengan cepat pada bila-bila masa kita nak. Okey? Okey, kalau kita beli satu-satu produk kan, kita beli dekat Shopee ke Lazada ke kat mana-mana ke, mesti kita nak baca review dulu, betul tak? Okey, Atomy dah mudahkan kerja kita. Atomy compilekan review ni dalam bentuk macam ni. Okey, jom kita tengok. Kulit kelihatan lembab, 100% pengguna berpuas hati. Okey, teksturnya menjadi lebih halus, 100%. Kulit terasa cukup terhydrate. Okey, maksudnya cukup kandungan air dia. Bila cukup kandungan air kan dia jadi plump tau. Lepas tu kulit terasa lebih anjal dan tegang, 95% bersetuju.
kulit terasa lebih tegang dari dalam dan luar. So bila kita pegang tu kita rasa tegang kan, 95%. Bagaimana perasaan selepas menggunakan produk? 100%. 100% saya lebih lah maksudnya. And then, adakah anda berpuas hati dengan produk ini? 95% setuju, puas hati. Kenapa 5% tak setuju? Melekit mungkin. Mungkin, okey. Thank you Ami. Saya lupa nak bagi tahu tadi reset farm tadi. Kalau orang kulit berminyak tak payah pakai dah. Mungkin ni yang berminyak. Cakap berapa dia pilih produk yang salah. Okey. Bila kulit kita kering, dia akan lembapan dalam kulit tu hilang kan. Kulit kita akan jadi berkedut, kulit kita akan jadi kusam. Okey, nak apa perumpamaan kulit kusam dengan kulit cantik? Kalau kita tengok kat sini kan, kulit normal, kulit cantik nampak pinkish, nampak berseri kan. Kulit kering macam brownish, macam berkarat-karat macam tu kan. Kalau macam kalau buah kan, kalau buah apple, kita tengok buah apple yang masak ranum, yang merah tu mengiurkan, terliur rasa nak makan kan. Lepas tu kita tengok pula apple yang kecut, yang kulit dia dah kecut-kecut, colour dia pun dah berubah, tak lalu dah kan. Tu perumpamaan kulit sihat dengan kulit kering, kulit kusam kan. Kalau kita tengok kulit kita bawah mikroskop, kulit sihat macam tu, cantik dia macam tu. Kulit yang dah kusam, dah kering, tengok dia zigzag-zigzag tu kedutan. Okey? Okey, kalau nak kulit cantik, kita kena ada rutin penjagaan yang konsisten, yang luar dalam. Mungkin kalau luaran, kita boleh pakai skincare. Macam contohnya Hydra Palm, Reset Palm ni, kira anda skincare lah kan. Dan tak cukup juga sebenarnya, kita kena juga jaga secara dalaman, minum air cukup. Mungkin kita ambil vitamin C kan. D5. Buat D5 kan, dia akan membantu lagi lembapkan kulit dari dalam juga, sintesis kolagen yang lebih bagus kan. So kena jaga luar dan dalam. Okey. Tadi saya bagi tahu beza Hydra Palm ni berbanding dengan Reset Palm dari segi hydration kan. Okey, hydration tu diambil daripada mana? Bukan air biasa dia ambil daripada 89% air teratai biru. Air teratai biru. Esen lembapan daripada teratai biru tu ada dalam ni. Sebab apa dia tak guna air biasa? Air biasa je. Tapi teratai biru ni rasa dia sangat menyegarkan kulit dan dia boleh haluskan kulit yang kasar. Dia ada khasiat pada kulit yang kasar tu, dia boleh haluskan. Okey? Teratai biru ni tumbuh di tasik dan sungai. Kita kat Malaysia ni kita tak jumpa, kita jumpa yang merah je. Okey. Kenapa? Kita dah explain lah. Okey. Kelebihan Hydra Palm, dia bagi kelembapan intensif dan keajalan kulit yang semakin mendalam dengan setiap penggunaan. Memang cepat. Kalau Reset Balm, saya kata tadi tunggu setengah jam kan, lepas kulit kita tegang. Hydra Palm instant. Dia instant. Okey, dia lembapkan 12 layer kulit. Lapisan yang atas lagi, yang ke-12 kan, lapisan atas sekali dia lembap 456% berbanding sebelum pakai. Dan lapisan bawah sekali 112% berbanding sebelum pakai. Banyak kan? Banyak. Banyak. Okey, kita tak nak claim tu, claim ni, kita nak tunjuk result yang sah. Kita tunjuk ujian klinikal yang Atomy buat Okey, di kawasan mata okey, kelembapan kulit di kawasan mata selepas 1 jam kita pakai, 1 kali penggunaan produk telah meningkat 14.33%. Baru 1 kali pakai. Okey, kat kawasan pipi meningkat sebanyak 25.78%. Okey. Perubahan tahap kelembapan kulit dekat mata. Okey. Sebelum guna produk 73. Selepas 4 minggu guna produk 79. 1 minggu tak guna stop guna produk. Still berbanding 73 nak pergi ke 77% tu, still meningkat 63.9%.
19%. Maksudnya dia tak hilang. Sebab tu kita kalau kita pakai produk skincare ni, kita kena konsisten. Kata kunci dia konsisten. Sebab walaupun kita dah stop, tapi disebabkan konsisten dah kita pakai 4 minggu tu, dia still tak hilang. Okey? Peningkatan keajaran kulit dekat kawasan mata selepas 4 minggu, tengok sebelum 0.5, selepas 4 minggu jadi 0.8. Stop 1 minggu. Dia turun sikit je sebab stop kan, tapi still berbanding keadaan asal tu 73.9%. Kawasan pipi pun meningkat sebanyak 89.78%. Amazing tak result dia? Tinggi kan? Amazing. Tinggi. Okey. Okey, apa tu dia tulis, saya kena baca kat sini juga tak nampak. Okey, kerutan di sekitar mata. Okey, kerutan di sekitar mata selepas 4 minggu dia berkurang sebanyak 9.71%. Kerutan di sekitar mata selepas 1 kali penggunaan produk lebih kurang juga 9.15%. Okey, mata ni memang memang paling mudah berkedut sebab dia paling nipis Okey, peningkatan dengan kedutan halus. Okey, cuba tengok kan gambar Raja ni. Kenapa dia tak ni? Tak sama? Okey. Okey, dah tukar. Okey. Okey, bila kita tengok mikroskop selepas 4 minggu, yang hijau-hijau tu mewakili kedutan halus. Tapi selepas 4 minggu kalau kita tengok dah hijau tu dah tak nampak sangat. So pakai secara konsisten sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Kalau lebih lagi bagus. Okey, jom kita tengok. Hydropan pun boleh tahan hebat juga. Kenapa dia hebat? Okey. Sebab dia ada penegangan berganda. Penegangan berganda. Apa bahan penegangan berganda tu? Dia ada bahan-bahan absolute cell active lifting code. So kalau kita tengok sama macam di set pump tadi kan. So bahan-bahan tu bahan-bahan dalam MQ dan juga I3. Absolute cell active juga. So EGF dengan dorminnya, protein hookingnya, yosemite. Okay. Okey, bahan-bahan yang telah dipatenkan, and then dia ada juga bahan seperti botox iaitu Xantalia. Pun bahan yang telah dipatenkan. Okey. So dua bahan ni apa dia punya fokus? Dia fokus dia untuk menegangkan kulit, mengurangkan kerutan. Okey, sebab tu dia kata penegangan berganda. So Hydra Pump ni not bad lah. Dia bahan yang ada dari set pump ni pun ada juga. Okey. Yang ni lain. Okey, yang ni lain. Yang ni tak ada dalam reset pump. Okey, dia ada teknologi penstabilan serbuk pelembab. Dalam ni dia ada aquasfera. Dalam reset pump tak ada. So aquasfera ni dia beri kehalusan yang nampak berseri dan sempurna. So bila kita pakai tu, kulit kita nampak halus sempurna. Okey, lepas tu dia menghalang. Dia macam kalau reset pump tadi ada 3 jenis minyak kan. Fungsi dia buat lapisan atas, halang lembapan dari keluar. Ni fungsi dia sama tapi dia aquasfera, so dia tak berminyak. So Hydra Pump ni dia water based dia tak berminyak tapi dia fungsi dia lebih kurang sama. Dia bina satu lapisan perlindungan kat atas, lembapan tak boleh keluar dan hydration lebih lama. Okey? Fungsi yang sama tapi bahan yang berbeza. Sesuai untuk orang yang ada masalah berbeza lah. Kalau kulit kering, kulit kering, kulit berminyak, dua-dua boleh pakai. Tapi kalau kulit berminyak, yang ni sesuai lah. Dan tadi tu untuk kulit kering kan. Okey. Okey, kalau reset pump guna minyak-minyak tumbuhan. Kalau Hydra Pump pula guna aquasfera. So beri perlindungan supaya lembapan tak tersejat keluar kulit lebih, penghidratannya lebih lama. Okey, ni pun tak ada dalam reset pump Ini pun tak ada dalam reset pump. Dia ada teknologi Colasam dengan 4 bahan utama. Apa bahan utama? Dia ada saponin bunga, dia ada peptida. Peptida berasaskan gliserin. Lepas tu dia ada biopeptida daripada cranberry. Dia ada peptida kolagen sintetik. Bahan-bahan yang dipatenkan, peptida kolagen sintetik tu dipatenkan. 4 bahan ni dia fokus pada sintesis kolagen dan dia fokus pada supaya kolagen tu sampai kat kulit dengan cepat. So
antara kelebihan Hydra Balm lah yang reset balm tak ada. Sebab tu dia kata tadi, reset balm kita pakai kita kena tunggu sekejap. Tapi Hydra Balm pakai instant sangat. Sebab dia ada teknologi kolasam. Okey. Hydra Balm ni memang dia tak melekit langsung. Tapi kalau first time pakai, dia buat ujian macam tu, ada lekat sikit kan. Selepas penyerapan tak ada. Tapi kalau tanya dia, tak tahu dah baby sebab saya kulit kering, memang tak melekit langsung. Boleh pakai banyak-banyak. Okey, saya demo. Tadi saya pakai reset balm. Sekarang pakai Hydra Balm. Hydra Balm ni dia lain sikit. Kita boleh pakai banyak. Especially kalau kulit kita kering, kalau umur kita dah 35 tahun, jangan kedekut sangat, kita pakai banyak. Okey? So, pakailah kat sini. Bila pakai tu kita akan rasa sejuk sangat, segar sangat. Okey? Rasa segar daripada apa? Blue Lotus. Okey? Okey, lepas tu kita letak kat sini. Okey? Kat garisan smiling lines ni, dekat sini. Okey, terus kat sini. Okey, kat sini. Tak payah guna tangan. Okey. Habiskan, jangan kedekut, makan banyak-banyak. Lagi banyak, lagi bagus, lagi cepat cantik. Okey, kita pakai macam ni. Kalau kat rumah tu bolehlah pakai kat leher semua kan. Sangat segar, rasa dia sangat-sangat segar. Kalau tangan kita bersih, okey, kita boleh buat urutan macam tadi lah, macam dia tunjuk tadi kan. Bila kita buat urutan macam ni, kenapa bagus? Sebab dia akan bagi impact keanjalan tu lebih lagi. Okey, dari segi kita aktifkan peredaran darah sempurna semua kan. Kalau rajin, tangan bersih, kita boleh buat macam tu lah. Okey. Okey, sama juga dia punya packaging, smart packaging. Bekas yang sama macam reset balm, kita boleh dah habis tu pusing sampai bunyi ketak, dia akan keluar lagi sikit. Okey. Okey, so dari segi dia punya wangian pula, antara reset balm dan juga Hydra Balm lagi wangi. Kan, wangi bau dia wangi yang sangat segar, betul tak? Sangat segar bau dia. Reset balm sebenarnya dia ada bau juga, tapi bau dia ni kalau kita tak notice sangat. Kalau dia baca, dia sebenarnya sejenis rumput tau. Dan colour dia pula ekstrak daripada bunga ros. Sebab tu colour dia peach macam ni. Dia tak ada guna colouring produk-produk tu ni sangatlah alami kan. Warna daripada ros, bau daripada sejenis rumput. Tapi tak boleh nak detect sangat bau dia. Kenapa? Sebab comparison dia, bau dia terlalu best. Bau ni sangat best. Adalah gabungan bunga-bunga, ada kayu pine, ada apa? Bunga-bungaan, kayu pine dan green note. Bau dia memang sedap. Bau sangat segar. Okey? Okey, ni Hydra Balm. Saya ambil gambar ni selepas saya mandi, saya tak pakai apa-apa. Sedih kan? Tapi bila kita pakai Hydra Balm, sedih tak? Dah okey sikit dah. Dah okey sikit, tak sedih dah. Okey, dekat bawah mata, dekat smiling line. Lepas tu kulit dia instant, dia plump. Kan? Nampak beza. Okay, so tu je lah perkongsian dua produk ni. Pada siapa yang belum beli lagi, tolonglah beli. Sebab apa? Dia akan bagi kita senang nak capai kulit yang cantik. Kalau kita berharap pada skincare, kita tak usah ke mana-mana. Yang ni kita boleh pakai all the time. Okay? So boleh beli. Produk ni ada dalam Mall Atomy. Harga dia RM59. Tarik buat macam tu. Okay, harga dia RM59 saja RM59 saja. PV-nya berapa yang tadi? 7,400 tinggi. Sangat tinggi PV dia. Okey. So boleh belilah. Boleh beli. Kalau tak pakai pun, katalah King tak pakai pun, beli kat Y.
beli kat anak perempuan. Even lelaki pun. Wife. Even lelaki pun sekarang ni suka jaga kulit kan. So boleh beli. Saya kat suami saya dulu saya beli Hydra Brightening Skincare. Bila dah ada ni saya dah tak beli dah. Saya beli ni je. Jimat dia saya. Jimat dia saya. Dia pun lagi suka sebab senang dia nak pakai. Saya pakai tadi Amanis pun cantik pula. Tak ada. Dia elakkan tua cepat je. Tak pun Muka kita kejam. dah lah. Nak pakai dia, Okey, kalau Atomy punya cadangan kan, yang terbaik, yang the best. Kalau kita pakai, kan nama dia Absolute kat depan. Absolute tu maksudnya yang paling premium. Kalau kita nak kesan yang the best sekali, maximum, premium dengan premium lah. Kita dah pakai skincare Absolute Selective, lepas tu kita pakai pula Absolute Reset Balm ataupun Hydra Balm kan. Tetapi jangan risau, kalau kita pakai skincare selain daripada Absolute Selective pun boleh juga. Katalah tidur malam kan, kita pakai Hydra Brightening. Pakai Hydra Brightening macam biasa. Kita pakai pula tutup dengan Reset Balm. Nanti malam best pakai Reset Balm sebab kita tidur ber-aircon kan. Okey, pakai banyak-banyak. Tak apa, dia lock moisture. Jadi yang skincare tu dia fokus kat kulit kita, tambah lagi ni lagi. So double lah. Double effect. Tapi kan katalah kita tak pakai skincare dulu pun, kita pakai ni saja. Okey tak, cantik tak kulit? Cantik. Pakai gerak sikit. Sesuai untuk orang yang muda, yang malas. Bukan malas lah, maksudnya yang cepat. senang kan? rajin. Nak beli tak? Nak. So dekat sekarang lah. Dekat sekarang. Boleh beli dekat sini ke? Boleh. Boleh beli kat sini ke? Tak. Ada. So boleh beli, hantar kalau Main. Okay, itu saja. Terima kasih.